Assalamualaikum guys, kembali semula dalam AO Motovlog. Korang bersama dengan aku, Akmal, atau lebih dikenali dengan nama Akmal. Untuk pagi ni, aku ada misi sikit dengan 3 orang lagi sahabat aku. Aku sedang menunggu Atep. Atep dah sampai ke belum? Tentera yang aku nak bawa ini adalah Avetta Ranger Max Explorer 2023. Try Ranger Max ni je boleh naik siap ni. Tram ni naik lokang ni kan. Lokang ni dalam ni. Best ni lah. Best gila lah. Saja je kalau ikutkan, kalau motor biasa tak boleh ni. Sebenarnya tak lepas pun. Ni disebabkan ni tak ada kepuk lah. Kepuk ni tak ada. Lepas tu dia tinggi sikit. Memang lepas sajalah kot. Okey, Atep pun dah ada. Alhamdulillah, cantik. Atep dah sampai. Tadi kita boleh meneruskan perjalanan kita ke rahsia lah. Ha? Oh, macam mana? Paling dekat kat mana? Sigemangan. Sigemangan. Nak keluar Sigemangan. Okey. Jom ah. Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi ni kita akan meneruskan perjalanan kita. Atep punya minyak dah dah guys. Jadi aku bagi dia jalan seawal ataupun depan sikit lah. Okay, depan sikit. Tak ada kan ketua dia. Okay guys, untuk pagi ni kita punya target adalah untuk dapatkan feel ataupun kebolehan motor ni guys. Kalau motor ni kita nak dapat dia punya kesyahduan cinta dia, kita kena pergi kat tempat yang sepatutnya kita pergi. Okay, tapi yang ni highway lah guys. Highway je tak boleh buat apa lah. Highway bukan gitu je tempat lah. Highway bukan tempat dia lah guys. Jadi kita kena pergi kat tempat yang sepatutnya guys. Jalan sini. Jangan tak terlanggar kau. Okay, kita terpaksa keluar. Kita jangan paksa sangat. Tak ada orang paksa kita pun. Kita keluar exit Seri Kembangan untuk isi minyak lah. Aku pun risau juga. Aku tak boleh nak estimate minyak ni macam mana, gauge minyak ataupun emission minyak ni macam mana. Takutnya kita tepi lori ni. Aku boleh pakai kasut. Pakai kasut tau. Aduh. Atep pakai Crocs je. Relax lah. Atep, aduh. Kita dah sampai dekat stesen minyak dekat Seri Kembangan. Atep pakai seluar ni hiking. Lepas tu kasut Crocs je. Aduh, bapak relax ya. Kalau aku tahu aku pakai pun ni sama. Aduh. Kenapalah tak terfikir tadi. Tapi tak apa. Dia memang nak mandi air laut lah, air terjun. Biarkan dia. Kita lagi sampai terus ke sungai. Wow. Gila lah. Best is contoh lah aku bayangkan, aku bagi bayangan kat korang. Korang nak isi minyak, barang sebenarnya penuh ni belakang ni. Nak isi minyak, macam mana nak buka ni kan? Tank kat bawah. Tapi tak apa, kita buat macam ni. Kita buka. Tara. Dia separate seat guys. Jadi korang boleh isi minyak tanpa mengalihkan barang-barang yang ada kat belakang ni. Best kan? Tu satu benda yang nampak simple tapi orang tak perasan kebaikan dia. Okay, jom nak isi minyak dulu. Kita dah buka seat ni. Aku try isi minyak RM10 dahulu. Aku perisat dia, sedap lah lagu ting ding ding gitu. Okay, sekejap. Isi minyak sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Dah penuh ni kot. Penuh dah guys. Separuh RM7.81. Okay lah. Boleh lah. Tadi yang Atep isi dalam RM12 juga macam tu. Tu tank tu dah kira macam kosong kat tu. Sekejap.
Kunci dia kena ada kat sini balik supaya dia ada lock sini kan. Tutup. Tu masukkan. Baru kita lepaskan kat sini. Hihi. Kita nak meneruskan perjalanan kita. Setelah mengisi minyak di Petronas Seri Kembangan tadi, kita akan masuk semula ke Lebuh Raya Max menuju ke destinasi RV yang seterusnya. Sekarang ni kita orang dah sampai dekat Petronas Ulu Yam. Aku pun tak tahu jalan road yang diorang berdua ni, Sazwan, Rahizat dan juga Atep ni nak bawa aku ke mana? Tahu. Makcik. Makcik. Aku tak tahu macam mana dia orang punya planning. Aku just follow aje. Selalu kita yang plan kan. Okay, ni Wan punya motor. Wan punya motor. Ni saya punya motor. Ini ada punya motor. Okay, guys. Nak sarapan luar. Lapar dah. Okay guys, kita orang dah mengenal pasti tempat mana nak bersarapan pada pagi ni. Tapi rasanya kita orang tak lepak kat kedai tu. Ada kemungkinan kita orang bungkus dulu, disebabkan kita nak pergi destinasi yang kita tuju itu dengan sedikit awal. Kita orang nak makan dekat tempat tu berbanding kita makan kedai makan. Kedai makan ni dah biasa guys kan. Kalau boleh kita nak makan kat tempat yang bila kita sampai tu kita bungkus, lepas ni baru kita makan. Okay guys, kita nak gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Amboi. Ni kerja nak ni je ni, kerja nak wheelie je. Motor ni ringan babe. Seriously, motor ni adalah antara yang teringan pernah aku rasa lah. Bismillah. Okay. Yep. Okay. Tongkat angkat lah. Aduh, tongkat tak angkat pula. Alright, kita meninggalkan Petronas Ulu Yam. Goyang sikit bagi dia takut. Guys, sekarang ni kita sedang mendaki bukit. Tengok dia tinggi kat bukit ni. Aduh. Ni road Ulu Yam guys, memang syok layang corner kat sini. Walaupun track pada pagi ni ada agak sedikit basah, namun kita boleh nak ni lah. Oh tu dah. Oh. Oh. Oh, engan siap. Engan. Oh. Engan. Memang syok motor ni. Jadi kalau korang yang rasa mencari car adventure, aku rasa ini antara yang korang perlu masukkan dalam wishlist korang lah. Modelan tu cantik menurun macam tu kan. Jadi bila turun bukit ni macam biasa lah kan, kita kena pakai gear sedikit rendah. Jangan nak pakai gear nak top speed tu, nak pakai gear tinggi. Aduh. Okay guys, tanda runtuh. Nanti bila dah sampai ke perjalanan yang sebenar-benar ataupun destinasi yang sepatutnya, aku akan on lagi video diorang ada ke belakang sangat tu. Pagi ni ada ramai juga cyclist yang menaiki daripada Ulu Yam. Ulu Yam ni kita boleh pergi ke Kuala Kubu Baru. Ramai kan? Oh. Atep yang sini, Sazwan depan sana. Tengah layan view yang amat best guys dekat area Ulu Yam ni. Kalau korang tengok
Kabus-kabus pun nak naik ni. Kalau korang nampak lah, nampak kabus-kabus dah naik waktu pagi ni. Memang syok. Alhamdulillah. Best. Siapa ni? Bye guys. Okay. Minum. Air. Okay, aku ingatkan tu nak pergi minum kat kedai Cina ni. Akulah. Aku on sebenarnya kita bukan nak minum, kita nak cari air sebagai kita punya bekalan air lah. Nak masak-masak nanti ada air, mudah kan. Jadi kita beli kat sini. Bismillah. Okay guys, tong gas. Tong gas, mini tong gas ni dah ada 1, 2, aku ada 3 mini tong gas hari ni. Dapur Atik bawa. Aku bawa kopi, gula, ada periuk sikit. Lepas tu Dakwan je dah membeli belah tadi. Oh, sungai apa ni? Kampung Sungai Kamin. Dia dah beli belah tadi. Kita akan meneruskan perjalanan kita menuju ke destinasi seterusnya. Oh. Syok motor ni. Dia ringan ringan. Memang syok. Satu kalau nak berselekor kan, kaunter leaning senang lah. Kaunter lah. Maknanya kita berlawan arah daripada selekoh yang nak kita pergi. Kita just leankan jentera atau motosikal kita ke arah selekoh, dan badan kita melawan arah motosikal tu. Fikir macam counter leaning lah. Okay, dah sampai ke kedai makan. Ni kedai yang kita nak tapau tu. Okay. Ya. Tiba buang ah. Okay guys, kita dekat di Warung Minang sarapan pagi. Inilah environment dia. Kita orang pakai motor dekat belah hujung tu. Tengok. Ini makanan dah bungkus lah. Nasi lemak ayam. Okay, siapa-siapa nak tahu di Warung Minang ni, nanti aku akan share location dia. Ni pun dah siap bungkus lah. Dah siap bungkus Okay, bungkus pun dah bungkus. Sekarang ni Dakwan dia tengah cari location. Wan dapat Wan? Dapat tak location kau? Dapat tak? Dia dapat sangat tu, bukan? Oh, bukan Oh, salah. Ini dia macam gila. Dia bagi member-member nampak kan. Aduh. Masa dia bawa tripod semua. Aku tak bawa on tripod. Aku bawa ni je. Ni. Okay, yang the best is Aveta Ranger Max Explorer ni je ada tempat letak barang kat depan ni. Jadi macam ni kau boleh letak something kat depan. Kalau macam certain kat pecah kau kena ada box depan ni kan. Kau kena letak box, tak syok. Ni dah ada dah. Best. Nice. Rack pun dah ada. Best gila. Apa lagi nak pada pening? Beli terus cik air terjun dah. Okay, start. Kat dulu. Lepas tu on. Masuk lagi satu. Boleh bilis. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim.
anggaran nak ke tempat yang hendak kita tuju ataupun destinasi kita pada hari ini bersama dengan Aveta Ranger Max Explorer adalah dalam lingkungan 10 ke 20 minit lagi. Jadi itu anggaran aku lah. Apa yang apa yang ada dekat map si Sazuan aku tak tahu. Okey, dia bagi signal kanan. Oh, sini kiri ya, kanan lah. Let's go. Oh, brother ni steady brother. Jual popcorn, jual popcorn. Lagi duduk, lagi ngelaban. Dah pergi lah. Okay, by the way guys, Aveta Ranger Max Explorer ni mempunyai 4 gear pusingan. Dia boleh pergi ke N semula setelah kita pergi ke 4 tu. Biasanya ada rotation gear lah. Jadi sekarang ni kalau korang perasan, si Atep je tengah bawa. Atep kita punya harapan sekarang ni, Atep je tengah bawa nasi. Atep aduh, Atep je tengah bawa nasi. Dia letak kat bawah sini guys. Kalau certain kapcai dia dah ada bakul kan, kita nak bakul sini. Tapi di sini disebabkan Ranger Max Explorer ni memang untuk geng-geng explorer. Dia buat satu rack hitam untuk kita boleh ikat bag. Lebih mudah untuk kita nak bawa barang-barang. Dan yang seperti mana yang aku cakap sebelum ni, ada rack dah siap kat belakang ni. Tinggal kita nak ikat bag je. Kalau nak letak box pun boleh. Tapi kalau nak variety yang lebih, kombinasi yang lebih cun, kita gunakan portable bag, boleh dialih-alih. Okay, Wan dengan Atep dia tengah tanya orang lokal kat sini, kat mana sebenarnya tempat tu. Jadi agak mengelirukan lah. Sebab kita dah nampak sungai tu, tapi penempatan atau destinasi kita nak pergi tu tak sama seperti mana dalam Google Map. Jadi ya, ni orang akas ni. Tapi sebelum tu aku nak tengok kat sungai kat tepi depan ni, benda. Ui, air dia cantik mat. Air dia cantik mat. Air dia cantik. Tapi ni tak tahu siapa punya ni. Reaching for a distant star. Don't stop now. Isn't it strange how we're safe and home? Today counting days until a second glow. If you're gonna break those shades, you have to let me know. Turn the shit around, just not the top of yours. Inilah pondok kita nanti. Alhamdulillah guys, dah sampai ke tempat yang hendak kita tuju. Kita settle down apa semua, letak barang-barang sikit. Jadi inilah pondok kita untuk hari ini. Atep di sana, aku tak tahu apa dia tengok tu. Tu Wan buat apa aku pun tak tahu. Tiba Wan. Okey. Ada kanak. Ada kanak-kanak riang kat bawah sana.
Wah, air dia menyegarkan lah. By the way guys, kita ada advantage yang sangat banyak dengan adanya Avatar Ranger Max Explorer ni. Kita boleh buat river crossing nanti. Ada part yang boleh kita buat river crossing. Dekat sini di Ratak Tok Alang ni ada juga kemudahan tandas kerana tandas tu okey guys. Okey, aku dah tengok tadi. Tapi takkan nak masukkan dalam footage lah kan. Tak sesuai. Okay, ada family yang sedang memasang kemah kat sana. Kemah dah agak besar juga. Tapi kita nak pilih pondok je bagi kita tak buat kemah apa semua. Nak memudahkan. Okay, sekarang ni kita dah beli makanan bungkus tadi. Jadi ini makanan bungkus kita. Dah gigi kita makan sama-sama. Okay guys, sekarang masa untuk makan pula. Kita baru sampai saja dekat kita punya pondok ni. Jadi kita dah leraikan apa yang patut kita leraikan. Kesusutan wah gitu. Ni Atep dah boleh makan dah. Atep boleh makan dah, Wan. Baru tengah makan. Jatuh dari sikit kucing. Okay, di hadapan kita ni adalah betul-betul sungai pondok ni. Pandai Atep pilih tempat Atep. Pandai pilih tempat. Alhamdulillah. Rezeki. Okay, ni nice. Boleh terjun depan ni. Makan dulu guys. Makan dulu. Okay, sekarang ni acara mengikat hammock. Member dah boleh hammock, tak pakai. Tak pakai. Dah bertahun tak pakai Tahun tak pakai. Ikat pun tak lupa macam mana. Ni yang paling pandai ikat ni. Ikat kasut boleh. Guys, ini sungai yang depan pondok kita orang tadi. By the way, sungai ni dia ada lagi dah depan. Aku dah berjalan lebih kurang dalam 25 meter daripada pondok yang tadi di hadapan sana. Jadi best lah, sungai dia best. Kalau korang ada intention nak bawa family, aku rasa tempat ni sesuai, amat sesuai dengan keadaan air yang jernih. Walaupun sekarang ni musim hujan kalau ikutkan, tapi itulah korang masih boleh spendkan masa lagi air hujan belum turun. Jadi aku yang turun dulu ni, diorang tak turun lagi. Diorang tengah ikat